Air mutanajis. Air mutanajis dari segi makna dia bermaksud air yang terdapat padanya najis. Dan air mutanajis ini tidak boleh kita gunakan untuk perkara-perkara yang fardu seperti berwuduk, bermandi hadas, mandi jenazah dan perkara fardu lain. Terdapat dua sebab air tersebut menjadi mutanajis. Yang pertama, air itu kurang daripada 2 kolah. Kita dah belajar mengenai kolah pada video berkenaan dengan air mustakmal iaitu 270 liter. Air yang kurang daripada 270 liter terdapat terjatuh ke dalamnya najis, maka serta-merta ia menjadi air mutanajis. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-ma'u tahurun la yanjasahu syai'an, yang bermaksud air yang suci lagi menyucikan, tidak terdapat padanya najis. Sebab yang kedua, jika terjatuh ke dalamnya najis dan air itu melebihi 2 kolah, iaitu melebihi 270 liter, maka kita pastikan bahawa sifat asal air tersebut dari segi warna, rasa dan bau tidak berubah. Jika berubah dia punya rasa, bau dan juga warna, maka air itu masih dihukumkan sebagai air mutanajis dan tidak boleh digunakan sebagai ejen untuk perkara-perkara penyucian fardu. Sebagai contoh, kita mempunyai satu baldi air suci. Selepas tu terdapat budak kecil, dia campak semut kat dalam satu baldi air tersebut. Apakah najis ataupun semut tersebut dihukumkan sebagai najis? Di sini bangkai binatang yang tidak berdarah, jika ia termasuk ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah, air sedikit, maka ia tidak dikira air mutanajis dan masih boleh digunakan untuk bersuci perkara-perkara fardu.